dekat dapur ada kakak. Tapi yang peliknya, selepas Muni dah tak suka memasak dekat dapur, ada kalanya Farah dah mula perasan anak perempuan diorang yang bernama Hani ni tadi. Sebaik saja Hani menjangkau usia 6 tahun, Hani ni suka betul duduk dekat dapur tau. Bila Farah tegur anak dia, jomlah duduk kat depan. Hani cakap, tak nak, dekat dapur ada kawan. Farah yang mendengar apa yang dikatakan oleh anak dia, Farah dah mula pelik. Siapa yang kawan? Bibi kot. Tapi ada kalanya Bibi tak ada dekat dapur. Dan Farah perasan yang Hani ni masih nak duduk kat dapur. Katanya nak bermain dengan kawan. Farah pun repotlah dekat Junaidi. Junaidi pun cakap, biasalah budak-budak halusinasi. Husband kan selalu tak ambil berat hal-hal remeh ni. Beberapa hari selepas tu, ada satu perkara yang pelik bagi diri Farah. Waktu tu dia tengah layan Hani, anak perempuan diorang ni bermain. Hani dah berusia 6 tahun. Tengah main-main, sekali Hani cakap, yang dekat dapur, dia ada kawan. Farah ingat, kan biasalah budak-budak kan, merepek tu dah perkara biasa. Siapa kawan tu? Farah layan je. Tak pernah disangka oleh Farah terkeluar daripada mulut anak perempuan diorang. Dekat dapur, ada kakak. Tapi kakak ni kesianlah mama, kulit dia hitam. Farah terkejut. Siapa kawan kau ni? Ibu, kalau boleh bu, malam-malam jangan diizinkan Hani pergi ke dapur. Farah tanya, kenapa? Kenapa anak saya tak boleh pergi dapur? Muni senyap je. Dia tunduk je, seakan-akan dia tak berani nak cakap tau. Mata dia memandang ke arah dapur. Farah dah rasa tak sedap hati. Apa yang Muni cuba rahsiakan?